Hello guys, so hari ni kita nak pergi beli barang dapur. Walaupun dah nak raya, hari Khamis kita dah balik, tapi kita mesti kena beli barang dapur. Nak masak untuk berbuka dan sahur. Inilah muka dua ekor budak kecil yang nak ikut. Sekarang kita tunggu maknya. Mana nak beli apa? Nak beli pedo tapi dah Pledo jauh. Pedo jauh. Adik nak beli apa, dek? Mainan tak? Adik nak mainan ke? Nak tu. Adik nak beli badak. Badak. Okay guys, nanti kita singgah DIY. Kita nak beli mainan diorang, tapi kita nak beli barang dapur. Let's go. Okay, kita tengah menunggu ya Mak Datin tu. Agak lambat ya Mak Datin. Mak Datin. Puasa, tak minum air puasa. Tak ya. Puasa. Tak ya. Okay, bye. Nak ambil air guys. Okay guys, dah sampai DIY. Kita dah sampai DIY guys. Sebab botol air adik dah rosak guys. So kami nak beli botol air. Kan diorang tengah pilih mainan seorang satu. Iman ambil Play-Doh, adik tak tahu nak apa. Okay, kita dah membeli belah dekat Pasar Raya Jomat. DIY pun dah. Kita nak isi minyak supaya boleh balik kampung nanti. Isi minyak dengan petrol dan cari kelapa. Tak jumpa lagi guys. Let's go.